Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Sekarang saya berada di Sekolah Tinggi Sabah Sofa dan sedikit update berkaitan dengan projek terkini yang sedang kita usahakan, iaitu projek penyelenggaraan Madrasah Hasaniyah, di mana madrasah ni digunakan oleh pelajar-pelajar untuk melakukan aktiviti-aktiviti ibadat, solat Jumaat, dan juga manfaat dia bukan hanya pada pelajar, juga kepada masyarakat setempat untuk mereka melaksanakan solat Jumaat di sini. Jadi seperti yang anda tuan-tuan dapat lihat, sekarang ni kita sedang dalam projek pembesaran Madrasah Hasaniyah. Kita sedang mengikat batu lah di kawasan koridor madrasah untuk kita tutup kawasan madrasah ni. Dan di samping itu juga ada beberapa lagi kerosakan ataupun penyelenggaraan yang perlu kita laksanakan. Ialah kerana kita sedia maklum bahawa madrasah ni dah lebih kurang 20 tahun sejak pembinaannya, dan banyaklah kerosakan-kerosakan yang berlaku. Antara yang perlu kita selenggara buat masa terkini dan buat masa ini adalah slab madrasah, kerana dah mula berlaku kebocoran dan sebagainya. Kemudian atap juga perlu kita selenggara kerana ada atap yang bocor dan sebagainya. Kemudian penambahan aircon, kipas dan yang berkaitan. Oleh itu saya dengan ini menyeru kepada tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat di luar sana untuk sama-sama merebut peluang ini untuk membantu kami dalam menyelenggara Madrasah Hasaniyah ini demi kepentingan dan manfaat anak-anak pelajar, penuntut ilmu di sini dan juga masyarakat sekitar yang berada di Sekolah Tinggi Sabah Sofa. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin menyumbang, boleh klik link yang disediakan.